Assalamualaikum sahabat-sahabat semua dimanapun anda berada. Semoga anda sihat-sihat selalu, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki insya-Allah. Masih lagi dalam mood raya. Ya, kita raya sebulan. Kalau di Johor ini raya sebulan. Kadang-kadang terlajak sebulan. Masih lagi ada open house. Mungkin sahabat-sahabat ada yang dah bosan dengan menu hari raya, rendang, ketupat, lemang dan macam-macam lagi. So hari ini kita masak yang tak kurang sedapnya. Apa menu kita hari ini? Yang pertama sekali, ini dia bahan-bahan dia. Kita ada lada merah 3 tangkai, cili padi, campur-campur cili padi hijau dengan merah, lebih kurang dalam 10 tangkai. Bawang putih ada 6 ulas. Lepas tu bawang besar. Kalau yang kecil-kecil 3 biji, kalau yang besar macam ni 2 biji dah cukup. Yang ini kita blender. Jadi apa menu kita hari ini adalah sambal tempe dengan kangkung. Okey, kita potong bahan-bahan ni. Tak perlu buang biji. Ini semua kita blender. Kita masukkan dekat blender kita. Ini pun masuk sekali. Kita dah siap blender. Sekarang kita masukkan tempe kita dekat kalau orang Malaysia panggil ini tempat melenyik. Lenyik lesung batu yang besar. Kita ada tempe yang 2 keping tempe yang dah digoreng. Kita masuk dia sini. Lepas tu bahan-bahan yang kita blender tadi kita terus masuk sini. Lepas tu kita ulok ataupun lenyik dia. Lenyik manja-manja je. Jadi menu ni cukup ada sambal tempe dengan kangkung je. Tak payah cari lauk lain dah. Ini dah cukup. Menu yang ringkas tapi boleh menghancurkan diet kita. Okey, nak bagi tahu lagi, kalau ada belacan, boleh campur dengan belacan Tapi dekat Rumah Ras ni kebetulan stok belacan dah habis. stok belacan dah habis. So, kita apa yang ada je lah. Garam secukup rasa Ini garam. Nanti bila kita tumis kangkung tu, tak perlu tambah garam lagi pasal ini kita dah bubur garam. Lepas tu sedikit ajinomoto secukup rasa. Kalau sahabat-sahabat yang makan ajinomoto boleh masukkan, kalau tak boleh skip.
Ajinomoto ataupun MSG. Kemudian secukup rasa Maggi. 1 sudu. Lebih sikit lah. Lepas tu kita campurkan dia sampai merata atau sebati. Okey. Stay tune. Okey, minyak kita dah panas. Kita boleh masukkan kita punya bahan-bahan tumbuk tadi. Kita tumis sampai dia pecah minyak. Okey. Kita perlahankan api. Kita masukkan kita punya sayur kangkung. Ini sayur kangkung kita Ras beli 2 ikat. 1 ikat RM2. Okey sahabat-sahabat. Kangkung kita, sayur kangkung kita, sambal tempe kangkung kita dah nak masak. Stay tune. Alhamdulillah. Okey, macam ni lah kejadian dia. Tempe sambal dengan kangkung kita. Jadi dia punya warna sungguh menarik, mudah dan cepat, dan memang sedap dan sesuai makan dengan nasi panas-panas. Jadi mana yang dah bosan dengan menu, bukan bosan lah, dah jemu dengan menu hari raya, jadi inilah dia punya pengganti dia. Tempe, sambal tempe dengan sayur kangkung. Jadi setakat sini saja untuk konten kita kali ini. Semoga memberi inspirasi dan manfaat pada sahabat-sahabat semua. Jangan lupa subscribe dan share pada sahabat-sahabat yang lain. Dan paling penting, subscribe. Subscribe itu percuma. Jadi bantu saya untuk mencapai target saya untuk tahun ni 1000 subscriber. Jadi bolehlah sahabat-sahabat bantu-bantu di antara kita untuk share video ini pada sahabat-sahabat semua. Okey, ini dia. Jadi menu kita kali ini adalah tempe, asal tempe lagi. Menu kita kali ini sambal tempe dengan sayur kangkung. Okey. Pak Lebay naik basikal. Bye-bye. Assalamualaikum.